Perjumpaan dan kunjungan hormat bersama Yang Dihormati Dato' Azani bin Omar telah diadakan bagi membincangkan kes-kes yang dibawa oleh MHO. Antara perkara yang dibincangkan termasuk kes penipuan dan juga kes Ahlong, melibatkan permasalahan yang dihadapi mangsa serta cadangan untuk membantu mempercepatkan siasatan dan penyelesaian kes. Fokus utama adalah untuk memastikan kes-kes ini dapat digerakkan, disiasat dengan lebih berkesan dan seterusnya memberi keadilan kepada mangsa yang tertekan akibat gangguan Ahlong. MHO turut menyatakan komitmen untuk bekerjasama rapat dengan pihak polis diraja Malaysia, khususnya Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur, dengan menyediakan dokumen dan maklumat yang lengkap bagi memenuhi elemen kesalahan jenayah. Usaha ini penting bagi membantu membuka dan melengkapkan kertas siasatan supaya lebih ramai pelaku, termasuk Ahlong dan skamer, dapat didakwa di mahkamah. MHO juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Dihormati Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur atas penerimaan kunjungan ini dengan baik. Diharapkan kerjasama yang terjalin dapat terus diperkukuhkan demi membantu masyarakat yang teraniaya, khususnya mangsa Ahlong dan skamer.